Dan komen tu yang tak tahan tu. Polis tak buat kerja, polis tak boleh pakai, polis, tu saya geram. Tu sebab saya bersuara. Zaman sekarang ni tak tahulah, saya takut lah bila tengok media sosial tu. Saya risaukan anak-anak kita yang kecil tu, dia akan terpengaruh dengan komen yang dibaca. Betul. Contoh sebagai contoh, dalam page PDRM, kalau perasan komen tu, ya Allah, yang kecap, yang hina, yang kutuk terang-terangan, tidak diturunkan oleh page PDRM. Kenapa jadi macam semata masyarakat, bila kau tak turunkan maknanya benda tu betul. Setuju? Kita faham Setuju? yang kita ni kena terbuka. Semua orang ada hak untuk komen dan bercakap. Dia kata saya setuju dengan apa yang dia fikir tu. Tapi kita fikir kat situ, dia mendatangkan lebih kebaikan ke keburukan? Saya pun banyak orang-orang haters yang duk kecam-kecam. Saya rasa tak okey, saya turunkan. Okey, betul. Saya suka juga haters komen tu supaya saya boleh ribat. Dan ini peluang untuk saya nak explain balik pada public. That's why saya kadang-kadang saya tinggalkan komen tu. Sebab budak dia tengok, betul lah ni, PDRM tengok orang kutu-kutu tak ada pun. Betul lah tu. Sekarang isu macam-macam kan. That's why saya rasa macam perlu ada kawalan dan juga tapisan. Biarlah orang kata kita tak sporting pun. Kita duduk Malaysia, memang kita kena bersifat tak sporting. Mana boleh terbuka, betul tak? Kita ada adab, kita ada peraturan, adab moral sosial, dan sebagainya, betul? Kan.